Hai korang, hari ni saya nak buat kuih. Saya buat kuih apa tu, permata. Okay, nampak tak permata hijau dia tu. Okay, mula-mula kita masukkan air 1 cawan, gula melaka 2 keping. Lepas tu daun pandan kita kacau-kacau hingga sebati dan hingga mendidih. Lepas tu kita masukkan kelapa parut, kelapa yang kering tu dekat bungkus. Betul, saya tak ada dekat rumah tak ada kelapa parut muda tu, jadi saya pakai kelapa parut yang kering tu lah. Lepas tu kita masukkan tepung gandum tadi 1 sudu. Okay, lepas tu kita masukkan pula air santan. Kita masak air santan ni, lepas tu sedikit air. Lepas tu kita masukkan tepung gandum 1 sudu, 1 sudu tepung jagung, 1/4 cawan tepung beras. Okay, lepas tu kita kacau-kacau dan sedikit garam ya. Okay, lepas tu kita buat kulit dia 1 cawan tepung pulut. Okay, lepas tu saya tambah lagi setengah cawan lagi tepung pulut ya. Jadi 1,5 cawan lah tepung pulut kita. Tu air tu 1 cawan ya. 1 cawan yang saya pakai dalam video ni. Okay, dan macam ni dah okey dah. Jangan lembek sangat dan jangan pula kering sangat. Okay, tu cara-cara dia. Kita uliskan minyak ni dekat kita punya acuan ni. Okay, kita lempeh-lempeh ke dia macam ni. Lepas tu kita letaklah inti kita tadi. Okay, macam ni. Dia macam kuih-kuih Melaka macam tu lah, kuih permata ni. Okay, lepas tu kita letak dekat loyang kita dah sapu dengan minyak tadi. Ada orang cakap ni kuih permata, ada orang cakap ni macam kuih apa tu, kuih badak berendam. Ya kah, macam tu kah? Okay, saya ni makin main tam saja. Orang cakap kuih permata lah. Okay, kuih permata ni tengok mata dia hijau. Lepas tu kita letak ni lah santan yang kita dah masak tadi bersama dengan tepung. Okay, jadi dia berbentuk permata lah tu kan. Tengah-tengah dia permata hijau. Okay, macam tu. Ni pun pertama kali saya buat kuih ni. Tak pernah buat tapi pernah makan lah. Okay, nampak tak kemurah macam ni. Lepas tu kita kukus dalam masa 15 minit lah tadi saya kukus. 10 minit, 15 minit macam itulah kita kukus. Okay, dengan api yang perlahan. Okay, nampak tak kemurah dah siap. Macam ni lah dia. Okay, macam ni lah dia. Santan dia tu memang lembek-lembek macam tu. Sebab saya tak pernah buat macam ni kan. Sedap juga. Dia lemak-lemak manis macam tu. Okay, bye. Selamat mencuba orang semua.